Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan khusus saja iaitu IIMK 3243 pengajian akidah Islamiah. Dan saya mengambil isi tentang Imam Hasan al-Banna 1906 sehingga 1949 dan dibentang oleh saya iaitu Syekh Ahmad Yasin bin Muhammad bin Subhan. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan. Jadi Hasan al-Banna ni dia adalah seorang tokoh ulama, guru dan aktivis Islam Mesir yang terkenal sebagai pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin dan berperanan besar dalam usaha pemurnian akidah serta pembinaan akhlak umat Islam moden. Dan beliau menggabungkan pengetahuan agama yang kuat dengan pendekatan dakwah sosial yang sistematik sehingga ianya membentuk model pendidikan akhlak yang berlandaskan Islam. Jadi Hasan al-Banna ni memang seorang tokoh yang terkenal di dalam dunia Islam kerana dialah seorang yang pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Jadi Hasan al-Banna ni menjadi penggerak utama Ikhwanul Muslimin kerana beliau terpanggil untuk memperbaiki keadaan umat Islam di Mesir pada waktu itu, yang mana kita boleh katakan waktu itu memang akidah umat Islam di Mesir sangat rapuh. Akhlak dan identitinya pun memang rosak waktu itu pada awal abad ke-20. Jadi beliau melihat bahawa masyarakat Mesir pada zaman tu dilanda kemiskinan, krisis ekonomi, dan pada masa yang sama penjajahan British dan sekularisasi yang memisahkan kehidupan umat Islam di Mesir itu daripada Islam. Maknanya mereka terpisah dalam kehidupan mereka itu daripada Islam. Dan Imam Hasan al-Banna ni lah yang merasakan dia perlu untuk mengasaskan gerakan dakwah yang terancang untuk menyelamatkan umat Islam di Mesir pada masa itu. Pada waktu itu juga keadaan sosial dan politik Mesir pada awal 1900 macam tu, Mesir masih berada di bawah politik penjajahan British secara ekonomi dan politik, walaupun mereka ni masih berada di bawah Kesultanan Ottoman dan monarki Mesir, tetapi mereka masih berada di bawah pengaruh penjajahan British. Jadi golongan elit ataupun kita katakan golongan kaya ni banyak terpengaruh dengan budaya barat. Tetapi rakyat biasa ni yang menghadapi kemiskinan, pengangguran dan pendidikan yang terbatas, termasuklah pendidikan agama yang lemah. Jadi golongan elit yang berada di atas, mereka ni banyak terpengaruh dengan budaya barat, melakukan perkara yang barat lakukan, manakala rakyat biasa yang di bawah tertindas. Mereka tak dapat hak sebagai rakyat. Mereka tak dapat hak yang adil di bawah naungan sultan mereka. Jadi disebabkan itu, banyak di kalangan orang-orang muda cenderung, boleh dikatakan cenderung untuk meninggalkan masjid, meninggalkan solat dan meninggalkan kehidupan agama. Sebab
sebab mereka ni tak dapat pendidikan agama. Pendidikan agama mereka pada waktu itu sangatlah lemah. Jadi mereka ni lebih tertarik kepada hiburan-hiburan ataupun gaya hidup barat yang rosak lah. Seperti wayang, seperti opera ataupun kafe-kafe kan. Banyak mereka lepak menghabiskan waktu di situ. Jadi Hassan al-Banna ni berpendapat bahawa nilai-nilai Islam tu dah diabaikan dalam masyarakat tersebut, dan masyarakat pun semakin lalai, semakin banyak melakukan maksiat, melakukan perkara yang tak bermoral. Jadi Imam Hassan al-Banna ni dia merasakan satu kewajipan untuk menggerakkan satu organisasi yang boleh katakan ianya mampu untuk bina semula kesedaran agama dan akhlak. Jadi sebab itu Imam Hassan al-Banna tubuhkan Ikhwanul Muslimin ni. Jadi antara faktor utama dia yang mendorong Hassan al-Banna ni untuk menjadi penggerak Ikhwanul Muslimin, antaranya disebabkan kemerosotan akidah dan akhlak umat pada waktu itu. Jadi Imam Hassan al-Banna ni dia terpanggil untuk bawa semula masyarakat Mesir ni untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama sumber utama pegangan hidup mereka lah. Jadi mereka kan waktu tu dah melakukan pelbagai perkara yang jauh ataupun bersimpang daripada agama Islam. Mereka banyak ikut budaya-budaya barat. Jadi Hassan al-Banna ni bawa semula masyarakat Mesir ni kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, dan sebagai sumber akhlak untuk membentulkan semula akhlak mereka. Jadi beliau inilah yang menentang kemaksiatan, menentang kemungkaran dan menentang kehidupan yang jauh daripada nilai Islam. Sebab itulah beliau memilih jalan tarbiyah dan jalan dakwah yang terancang melalui gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Dan antara punca yang seterusnya, faktor yang seterusnya, beliau merasakan perlunya ada kekuatan umat Islam yang terorganisasi. Jadi berdasarkan penglihatan ataupun pemerhatian beliau, masyarakat Mesir ni berserakan atau berselerak dan lemah. Maknanya mereka ni tiada pemimpin untuk mengorganisasi sesebuah masyarakat Mesir. Jadi disebabkan tiada organisasi ni, yang tak ada organisasi yang kuat untuk himpunkan semula kekuatan umat Islam pada waktu itu. Jadi dialah yang memulakan atau membuat organisasi ini untuk membentuk semula masyarakat Islam yang berpegang kepada syariah, yang patuh kepada syariah. Jadi beliau mewujudkan Ikhwanul Muslimin ni pada 1928 tak silap, di Ismailia sebagai jawatan kuasa dakwah, dan kemudian menjadi gerakan sosial keagamaan yang besar. Jadi setelah dia mewujudkan Ikhwanul Muslimin itu sebagai jawatan kuasa dakwah, kemudian dia telah menjadi berkembang menjadi gerakan sosial keagamaan.
yang mana ianya bertujuan untuk himpunkan semula kekuatan umat Islam pada waktu itu dan untuk membasmi segala kemungkaran yang telah dipengaruhi oleh Barat dan memupuk semula kebaikan. Dan faktor yang seterusnya antaranya ialah disebabkan respon terhadap penjajahan dan penjajahan budaya, bukan sekadar tempat yang dijajah tetapi juga penjajahan budaya di Mesir pada waktu itu. Jadi Hasan al-Banna ni dia bukan sahaja menekankan bahawa Islam hanya soal solat, hanya soal ibadah individu, tetapi dia Islam ni menyeluruh, sistem hidup yang menyeluruh, seperti agama, negara, masyarakat, ekonomi. Jadi Islam itu sangatlah menyeluruh. Jadi dalam konteks penjajahan British ni, ataupun kita kata British yang mendominasi pada waktu itu, jadi beliau nak bina umat Islam yang beriman, umat Islam yang berakhlak tinggi dan berdisiplin, supaya apabila adanya umat Islam yang beriman ni, yang berakhlak tinggi ni, mereka mampu untuk bangkit semula lawan penjajahan politik yang berlaku pada waktu itu dan budaya-budaya yang telah dirosakkan oleh Barat lah. Dan antara punca-puncanya lagi, faktor-faktornya lagi ialah dia nak menubuhkan model dakwah yang berterusan tapi dalam masa sama ianya berstruktur. Dan jadi sebagai seorang guru, jadi Hasan al-Banna ni dilihat perubahan masyarakat, akhlak masyarakat ni mestilah memerlukan pendidikan yang berterusan. Tak boleh pendidikan jam pendek, maknanya bila dia dah dididik lalu dibiarkan, jadi perkara itu takkan merubah umat Islam. Jadi beliau merasakan perlunya pendidikan yang berterusan, bukan sekadar ceramah sesekali lepas tu biar kan. Jadi sebab tu Ikhwanul Muslimin ni kemudiannya apabila dah ditubuhkan jawatan kuasa tersebut, jadi dia dibina dengan sistem usrah. Usrah ni di mana kita katakan ada kumpulan kecil yang terlibat dan melakukan latihan dan melakukan kegiatan amal dalam kumpulan yang kecil tu, dan dengan kumpulan yang kecil itulah terbentuknya kepribadian Muslim yang berpegang kepada akhlak dan tanggungjawab sosial. Jadi sebab itulah dia menjadi pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang Imam Hasan al-Banna. Jadi Imam Hasan al-Banna ni dia dilahirkan pada 14 Oktober 1906 Masihi, iaitu bersamaan 1324 Hijrah di Al-Muhammadiyah, daerah Al-Buhairah, Mesir. Jadi pendidikan yang diterima olehnya ialah beliau menerima pendidikan awal di Madrasah Al-Rasyad Ad-Diniyah di Muhammadiyah, dan kemudian melanjutkan pembelajarannya di Madrasah Al-Idadiyah pada usia 12 tahun. Dan di sinilah mulanya
beliau menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu agama secara berterusan sehingga pada usia remaja dia telah pun menghafal seluruh Al-Quran uh, dan menjadi uh, orang yang terbaik di kalangan rakan-rakan. Jadi yang seterusnya, ini kemudian beliau menyambung semula uh, pembelajaran dia ke Darul Ulum di Kairo dan menamatkan pengajarannya pada usia 21 tahun dan diangkat menjadi guru di sekolah umum di Ismailiyah. Dan pendidikan formal moden ini dipadukan lagi dengan pendidikan keagamaan yang kuat dan menjadikan pemikirannya seimbang antara tradisi umum dan realitinya daripada masyarakat kontemporari. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu di mana Hasan al-Banna ni seperti yang saya katakan tadi, beliau dilahirkan pada 14 Oktober 1906 Masihi. Dan sebenarnya beliau ni dilahirkan dalam keluarga yang mana keluarga tersebut berlatar belakangkan keagamaannya yang kuat. Bapanya Syekh Ahmad Abdul Ar-Rahman Al-Banna, seorang ulama fiqh dan hadis yang mana dia menekankan pendidikan agama, adab dan ketakwaan kepada anak-anaknya, dan sehinggalah Hasan al-Banna ni dia membesar dalam suasana yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah ni sebagai rujukan utama dalam kehidupan. Baiklah, kita masuk kepada kerjaya dan dakwah beliau. Jadi kerjaya Hasan al-Banna ni pada dasarnya terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kerjaya sebagai guru di sekolah-sekolah kerajaan, di mana beliau ni menggabungkan pengajaran ilmu umum dengan binaan akhlak Islam di kalangan murid. Jadi pada waktu itu digabungkan pembelajaran umum, pembelajaran yang asas lah boleh kita katakan, dengan pembinaan akhlak Islam dalam kalangan murid. Dan seterusnya kerjaya sebagai da'i dan pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang dirintis yang dilakukan pada 1928 di Ismailiyah sebagai jawatan kuasa kecil dan berkembang menjadi organisasi keagamaan sosial yang besar di Mesir dan negara-negara lain. Jadi beliau ni sentiasa aktif memberi kuliah di masjid, di pasar-pasar pagi, sekolah dan rumah penduduk, serta mengemukakan risalah dan karya tulis untuk menyebarkan ajaran Islam, akhlak dan perjuangan anti penjajahan. Jadi beliau jugalah yang mencipta, yang mengumpulkan almat surat yang kita baca pada hari ini, yang mana disusun semula daripada ayat-ayat Al-Quran dan digabungkan menjadi doa-doa kecil, doa-doa harian yang kita baca pada hari ini. Seterusnya kepribadian Imam Hasan al-Banna. Jadi Hasan al-Banna ni dia digambarkan sebagai seorang tokoh yang sederhana, zuhud dan berdisiplin tinggi, serta sangat berhemah dalam menghadapi lawan
maupun rakan-rakan. Jadi beliau menunjukkan komitmen yang teguh terhadap prinsip syariah, uh, persaudaraan Islam dan reformasi moral. Dan masa sama dia menekankan adab, kerja keras dan tanggungjawab individu dalam menjaga kehormatan akhlak. Dan beliau juga dikenali sebagai murabbi, iaitu pembina umat, kerana dia menekankan pendidikan jiwa, pendidikan iman dan akhlak melalui program tarbiyah yang terancang. Bukan sekadar ceramah ataupun politik. Dia tekankan pembinaan umat ni, dia tekankan pendidikan jiwa dan akhlak serta iman umat Islam di Mesir pada waktu itu. Bukan sekadar ceramah kosong ataupun politik kosong. Dan gaya kepimpinannya ni, dia lebih menekankan kepada prinsip syura, yang mana tanggapan terhadap kritikan dan kebolehan mendengar pendapat orang lain walaupun tetap tegas dengan prinsip akidah. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada sumbangan dalam pembentukan akhlak Muslim. Jadi antara sumbangan yang dapat saya kumpulkan di sini, yang pertama antaranya pendidikan akhlak berteraskan Islam. Jadi beliau ni menegaskan bahawa akhlak Islam wajib dibina berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekadar adat ataupun budaya. Jadi kebanyakannya umat Islam pada waktu itu boleh kita katakan mengikut adat ataupun budaya. Mana kata kalau budaya tersebut bercanggah daripada Islam, maka ianya perlu dihapuskan supaya dia tak melanggar apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan semua budaya yang boleh kita katakan bersimpang daripada Islam ni, kita perlulah hapuskan, dan budaya-budaya yang elok selagi dia tak bercanggah daripada Islam, kita boleh kekalkan. Jadi melalui program tarbiyah Ikhwanul Muslimin ini, dia menekankan latihan rutin seperti solat berjemaah, bacaan Al-Quran, muhasabah diri, dan kegiatan sosial untuk membentuk kepribadian yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Jadi dia taklah menekankan secara besar-besaran, tetapi dia melatih dulu, secara perlahan-lahan, seperti rutin solat berjemaah tadi. Yang seterusnya, gerakan dakwah akhlak di kalangan semua pelapis. Jadi antara sumbangan yang seterusnya, perkara ini menjadi gerakan dakwah akhlak di kalangan semua pelapis. Beliau, Imam Hassan Al-Banna ni, dia membawa dakwah akhlak, pembentukan akhlak ni keluar daripada masjid, bawa kepada pasar, kepada pejabat, ke rumah, dan dia sentuh pelbagai golongan. Tak kiralah sama ada pelajar ataupun pekerja ataupun peniaga ataupun golongan-golongan bawahan ni. Jadi dia boleh kita kata syumul lah, secara menyeluruh kepada peringkat umum. Jadi pendekatan dia ni
menekankan kepada praktik amal harian seperti amanah, jujur, menjaga pandangan dan sopan santun. Dan perkara tersebut menjadi ciri-ciri amal yang soleh secara berterusan. Yang seterusnya, permurnian akidah dan akhlak dalam masyarakat. Jadi beliau ni menulis risalah seperti Aqidatuna dan karya-karya lain untuk memperkukuh pegangan akidah yang bersih, yang pada akhirnya menjadi asas kepada akhlak yang mantap. Dengan menentang sekularisme, materialisme dan budaya barat yang boleh merosakkan moral, dan beliau juga berusaha untuk menanam kembali rasa malu, takwa dan tanggungjawab terhadap Allah dan masyarakat. Dan yang terakhir, beliau menjadi model pemimpin dan murabbi. Jadi Hasan al-Banna ni menjadi contoh ataupun role model, contoh akhlak pemimpin, yang mana beliau berpenampilan sederhana, adil dan sabar, dan sentiasa berusaha untuk mengembangkan kemampuan diri dan orang lain. Dan beliau menekankan bahawa reformasi akhlak masyarakat ni mestilah bermula daripada peribadi individu. Jadi apabila peribadi individu ni baik, berakhlak dan bertanggungjawab, jadi dia akan membawa kepada keluarga, dan keluarga akan membawa kepada komuniti, dan komuniti setempat tersebut akan membawa kepada negara yang aman. Baiklah, sebagai kesimpulannya, Hasan al-Banna ni menjadi seorang penggerak utama Ikhwanul Muslimin ni dikarenakan terpanggil untuk memperbaiki keadaan umat Islam di Mesir pada ketika itu, yang mana saya katakan tadi mengalami kemerosotan akidah, kemerosotan akhlak dan kerosakan identiti kerana penjajahan daripada British, kemiskinan dan sekularisasi pada awal abad ke-20. Dan beliau melihat keperluan yang mendesak untuk membentuk semula organisasi dakwah ni untuk himpunkan semula kekuatan umat Islam dan bimbing semula umat Islam ni kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selain itu, dia nak membina masyarakat yang berpegang teguh pada syariah dan akhlak yang mulia. Jadi Hasan al-Banna ni bukan sahaja dia menentang penjajahan politik dan budaya barat ni, tetapi dia juga mencipta pendidikan akhlak yang berterusan kepada semua lapisan masyarakat pada ketika itu. Jadi itu sahaja daripada saya. Segala kesilapan dan segala kesalahan harap dapat dimaafkan dan diperbaiki semula pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.